Bismillahirrahmanirrahim. Geng, hari ni saya nak cerita sedikit tentang ni dia. Kod Etika Kaunselor edisi yang kedua ya. Edisi yang kedua. So kita nak rujuk kepada section ataupun clause A5. A5 adalah peranan dan hubungan di antara kaunselor dan juga dengan klien Apa hubungan yang tak boleh ni semua ni. Okey, A5A kecil. Hubungan dilarang dengan klien semasa. Okay? So kita tidak boleh, sebagai seorang kaunselor, kita tidak boleh mempunyai sebarang hubungan romantik ataupun hubungan seksual dengan klien semasa. Pasangan romantik klien atau ahli keluarga klien dalam proses kaunseling itu sendiri. Dan juga pada A5B dia mengatakan bahawa hubungan seksual atau romantik sebelum sesi kaunseling, bukan sahaja semasa sesi tetapi sebelum sesi, kalau kita dah kenal dengan orang itu, kalau dia adalah kekasih kita ataupun dia isteri kita ataupun adik-beradik keluarga kita pun dilarang. Okey. Dan A5C dia mengatakan kat sini, ini yang penting ni, hubungan yang dilarang dengan bekas klien. Dengan bekas klien pun tak boleh. Kalau kita dah habis sesi pun, kalau kita nak bercanda-canda dengan klien kita, na'udzubillah, memang tak boleh. Saya bacakan. Kaunselor dilarang mengadakan hubungan seksual atau romantik dengan bekas klien, pasangan romantik klien atau ahli keluarga klien selama tempoh 2 tahun. Okey, selepas kontrak profesional yang terakhir. Apabila kita telah tamat sesi kaunseling, kita dah ada termination. Okey, selama 2 tahun kita tak boleh ada hubungan apa-apa dengan klien kita ataupun bekas klien kita. Okey, semua ni kita dah bagi tahu dalam kod etika. So, saya pun dah berulang kali bagi tahu dengan student saya, walaupun anda bukan seorang kaunselor berdaftar lagi, tetapi ada klausa di mana kita meminta pelajar-pelajar Master of Counselling kita untuk ikut ataupun cakna dengan kod etika kaunselor ini, dan semua yang ada dalam ni terpakai kepada anda, which is applicable lah kerana anda bukan lagi seorang kaunselor berdaftar, tetapi anda sebagai seorang pelajar kaunseling dan anda perlu tahu dan kena ikuti kod etika kaunseling itu. Alright, itu saja. Assalamualaikum.